Assalamualaikum. So, sejak daripada video yang pasal bariatrik tu kan macam tak adalah banyak tontonan view dia, tapi adalah ramai yang tanya kenapa Syah buat bariatrik. So, dalam banyak-banyak sebab yang ada 3 je perkara utama yang Syah nak tekankan kat sini. Kenapa Syah pilih untuk buat bariatrik? Yang pertama sebabnya ialah biasalah obesity. Okey, yang kedua sebab Syah ada diabetes type 2 daripada tahun 2021. Agak terkawal tapi saya nak kata macam kita semua tahulah kan, diabetes ni dia akan lead kepada banyak penyakit lain. Contoh macam jantung, buah pinggang, darah tinggi kan. Yang paling worst sampai yang tahap kena potong-potong tu lah. Satu lagi dia macam kecil je tau masalah dia. Macam bila luka, bila Syah luka dekat mana-mana lah, tak kisahlah luka tu sikit ke atau besar, yang paling merisaukan Syah adalah jangkitan kuman. Macam kita tahulah kan, orang kecil manis jangkitan kuman dia sangat senang berlaku. Okey, yang sebab ketiga adalah infertility. So, mana yang dah kenal Syah lama, Syah dah kahwin daripada tahun 2021. Lepas tu sampai sekarang dah 25 lah. So, macam lebih kurang 3 tahun lebih. 4 tahun lah macam tu kan, nak masuk 4 tahun. Kita orang kahwin tapi masih tak dikurniakan rezeki ada anak dan zuriat. Jadinya macam ini adalah salah satu usaha Syah tak pasti bagi orang lain, tapi bagi Syah ini adalah salah satu usaha untuk Syah lebih sihatkan diri. Bariatrik ini adalah satu juga jalan untuk kita jadi lebih sihat dan ke arah lebih subur lah macam tu. So, adakah berbaloi Syah buat bariatrik? Pada Syah, yes. Untuk hampir sebulan Syah buat bariatrik ni, pada Syah sangat-sangat berbaloi sebab kita dah rasakan banyak perubahan yang ada. Okay? Bye. Assalamualaikum.